Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Muhammad Iqbal bin Tengku Ismail, nombor matrik C23A1176. Hari ini saya akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Analisis Nilai Moral dalam Cerpen Kisah Tiga Sahabat karya Nimam Muhammad. Cerpen Kisah Tiga Sahabat ialah sebuah karya yang berbentuk fabel, iaitu cerita binatang yang membawa pengajaran kepada manusia. Cerpen ini juga mengisahkan tentang 3 ekor burung, Nuri, Kakak Tua dan Tiong, yang pernah hidup bersama manusia sebelum memilih untuk hidup bebas di alam semula jadi. Melalui kisah ini, pengarang ingin menyampaikan mesej tentang pentingnya ilmu, pengetahuan, nilai kemanusiaan dan kebebasan. Cerita ini bukan sekadar hiburan tetapi mengandungi banyak nilai moral dan falsafah kehidupan yang boleh dijadikan pedoman oleh pembaca. Cerpen ini turut mencerminkan nilai masyarakat tradisional yang mementingkan kejujuran, kerja keras dan hubungan harmoni antara manusia dan alam sekeliling. Analisis cerpen. Dalam cerpen Kisah Tiga Sahabat, terdapat 3 watak, Nuri, Kakak Tua dan Tiong yang masing-masing membawa mesej moral yang berbeza tetapi saling melengkapi. Watak Nuri menggambarkan nilai kebijaksanaan dan kesyukuran. Dalam teks disebut, Nuri mengajar tuannya membuat ikan masin hingga nelayan itu menjadi kaya. Ini menunjukkan Nuri menggunakan ilmunya untuk membantu orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya, tuannya menepati janji dan membebaskan sebagai tanda terima kasih. Peristiwa ini menunjukkan nilai menepati janji dan mengenang budi, sejajar dengan teori moral yang menekankan pembentukan akhlak dan budi pekerti. Watak kedua, burung kakak tua, melambangkan keprihatinan dan kemanusiaan. Dalam teks disebut, kakak tua menasihati tuannya supaya menjeruk buah-buahan agar tahan lama dan boleh dijual pada musim lain. Ini menunjukkan sifat bertanggungjawab dan berpandangan jauh. Watak ini menggambarkan nilai rajin, bijak dan berilmu, iaitu ciri-ciri manusia yang bermoral tinggi. Watak ketiga, burung Tiong, pula menunjukkan nilai kasih sayang dan keikhlasan. Hal ini ditunjukkan dalam petikan. Tiong mengajar tuannya membuat manisan dan halwa hingga tuannya menjadi kaya, tetapi Tiong tidak meminta apa-apa balasan. Ini melambangkan keikhlasan sebenar, membantu tuannya tanpa mengharapkan ganjaran. Watak Tiong mengajarkan kita bahawa kebaikan yang dilakukan dengan hati yang suci akan membawa keberkatan dan kebahagiaan. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga watak ini menunjukkan pelbagai dimensi nilai moral, daripada kebijaksanaan, kemanusiaan dan hingga keikhlasan yang membentuk satu mesej utama. Teori moral. Pendekatan moral dalam kritikan sastra sebenarnya sudah lama digunakan, bahkan sejak zaman Greek kuno lagi. Tokoh falsafah seperti Plato, Aristotle menilai karya sastra berdasarkan kesan terhadap akhlak dan moral. Plato berpendapat bahawa karya yang baik harus membentuk pribadi yang luhur dan tidak menggalakkan tingkah laku negatif. Manakala Aristotle menegaskan bahawa karya sastra harus memaparkan kebenaran, nilai moral dan keindahan serta mampu memberi pengajaran. Mereka berpendapat bahawa karya yang baik bukan sekadar indah dari segi bahasa tetapi juga harus mencerminkan nilai moral etika masyarakat. Kesimpulannya, pendekatan moral menilai karya sastra berdasarkan nilai baik dan buruk, tanggungjawab sosial serta kesannya terhadap pembentukan dan akhlak pemikiran manusia. Sebagai penutup, cerpen Kisah Tiga Sahabat bukan sekadar kisah yang tentang burung tetapi kisah kehidupan dan nilai kemanusiaan. Melalui teori moral, kita dapat melihat bahawa pengarang menekankan ilmu, kejujuran, kebijaksanaan dan kebebasan sebagai asas kehidupan manusia. Cerpen ini menyeru kita supaya berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dan menghargai kebebasan setiap makhluk. Oleh itu, karya ini wajar dijadikan bahan bacaan dan kajian bagi memperkukuhkan nilai moral dalam masyarakat moden semakin mementingkan
material dan keuntungan semata-mata. Sekian, terima kasih.